Perbalahan antara Digital Nasional Berhad dan Telekom Malaysia kini bukan lagi rahsia. Apa yang dulu disorok, kini terbongkar di depan umum. Selasa lalu, DNB menegaskan perjanjian akses 5G dengan TM masih sah. TM pantas menafikan, menegaskan langkah keluar mereka adalah sah. Kedua-duanya kini bersedia bawa isu ini ke mahkamah. Kerajaan pada 2024 putuskan rangkaian 5G berganda. Lesen kedua diberi kepada U-Mobile. Jika TM tidak dibenarkan meninggalkan DNB, ia mungkin menghadapi kesukaran menunaikan kontraknya dengan U-Mobile, sekaligus menjejaskan keboleh-langsungan penyedia rangkaian kedua itu. DNB catat kerugian bersih 1.2 bilion ringgit pada FY24 dengan liability hampir 5 bilion ringgit. TM pula ada 127.3 juta kapasiti prabayar tidak digunakan. Penganalisis kata TM sanggup lepaskan jumlah itu demi beralih kepada U-Mobile. Nioh Jiaman, pengurus dana TradeView Capital, berkata langkah DNB tidak mengejutkan kerana tiada siapa yang menjangkakan U-Mobile mampu mendapat pelanggan seperti TM. Dengan kerajaan masih pegang golden share dalam DNB, peluang TM keluar mungkin tipis. Pertikaian ini bukan sekadar soal kontrak, tapi masa depan 5G Malaysia. Adakah ia akan berakhir di mahkamah? Sama-sama kita nantikan.